Dia katanya begitu pada simpayan yang petak ni sebab dia dah tua. Dia dah tua, dia dah retak tak banyaklah dia punya tenaga yang ada sebab dia retak tu dah tua. dah sensitif lah dia, sedih lah dia. So dia pergilah jumpa dengan tuan dia. Bos, dia pergi tegur tuan dia. Bos, saya rasa saya nak letak jawatan lah. Bos bagi saya jadi pasu bunga je lah bos. Tak payahlah jadikan saya tempayan air. Saya dah memang tua dah. Saya nak letak jawatan lah bos. Sensitif, racing dia, kata gitu ke tuannya. Lepas tu, bos dia terkejut. Kenapa Yan? Oh, bos dia pun panggil dia Yan. Kenapa Yan kau nak letak jawatan? Cakap, tak apalah. Saya tahulah saya dah tua. Saya dah berumur. Saya tak nak perform 100% dah. Tenaga saya dah tak banyak. Saya ni dah letak. Setiap pagi tuan bawa saya isi air penuh-penuh. Tapi bila balik rumah, tinggal separuh. Tapi besoknya tuan bawa juga saya lagi. Tak apalah tuan, saya sedar diri saya. Saya ni dah tua. Tak mampu nak bagi apa-apa sumbangan kat tuan. Tak apalah tuan, jadikan saya pasu bunga je lah tuan. Tak payahlah jadikan saya tempayan air tuan. Oh, dah kat gitu. Lepas tu, tuan dia tersengih lah. Sampai atas semua, tajuk kita pada hari ni ialah tempayan Okay, saya sambung. Habis tu, tuan dia sengih lah. Dia cakap lah kat si Yan ni kan. Yan letak ni. Oh, Yan. Yelah, kau memanglah dah berumur. Boleh pula cakap gitu tuan. Bertambah sensitif lah dia. Nangilah dia lagi. Bos dia pun cakap gitu kat dia. Tak adalah Yan. Kau memang dah berumur. Tapi kau tahu tak? Kau bukannya tak bagi apa-apa sumbangan pada aku pun. Dia cakap, kau perasan tak? Tiap kali kita balik kat laluan kita tu, di sepanjang laluan kita tu, ada banyak pokok bunga. Kau perasan tak? Yan. Gitu lah. Dan tiap kali bila kita balik kan, aku selalu petik pokok bunga tu buat balik sekali kan. Aku simpan kat rumah aku. Cantik dah rumah aku dengan pokok-pokok bunga tu. Kau perasan tak? Oh, yelah. Yelah. Kau tahu tak siapa yang tanam tu? Tak tahu, bos. Akulah tanam. Cakap gitu. Bos cakap, akulah tanam. Kau tahu tak? Siapa yang duk siram pokok bunga tu tiap hari? Tak tahu, bos. Engkau lah. Gitu. Iya ke? Yelah. Dek kau punya keretakan tu, kau dah siram di sepanjang kita balik tu, dek keretakan pasu tempayan kau tu, kau dah siram air kat sepanjang pokok tu. Sampailah kat rumah. Dan disebabkan kau punya keretakan tu, kau dah keluarkan air, kau jadi penyiram kepada pokok-pokok ni. Sampailah pokok ni besar. Dan dikeluarkan bunga yang cantik. Dan bila kita balik tu, aku boleh petik bunga tu. Aku boleh simpan je cantik kat rumah aku. Yan, kau bukannya tak bagi apa-apa sumbangan pada aku. Kau dah menambahkan keindahan dalam hidup aku dengan pokok